So siapa yang suka makan pagi and malam nak masak, ni adalah salah satu resepi. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to Muan Mukbang channel. Dugu-dugu. So hari ni aku nak makan apa? Sangat simple. Hari ni aku nak makan sarapan yang selalu aku makan selalu aku pergi kerja, iaitu nak makan roti dan burger. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita makan. So first kita akan makan burger daging dulu. So kau kena letak sos untuk rasa lagi sedap. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita makan. Bismillah. So next kita nak makan burger ayam pula. Burger ayam ni kau boleh makan je dengan mana-mana roti. Tak kisahlah roti daily ke, gardenia ke, mighty white ke, apa-apa tak kisah. So tak perlu masa lagi, jom kita makan roti burger ni. So siapa yang suka makan pagi and malam nak masak, ni adalah salah satu resepi ataupun menu yang kau boleh makan pada waktu pagi yang simple untuk kau masak. So kita habiskan jom. So dah habis dah aku makan, memang sangat sedap, puas hati lah. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau